Assalamualaikum anak-anak. Mari kita dengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perubahan bermula dengan pengorbanan. Inilah kisah hijrah. Malam itu sangat sunyi. Langit Makkah dipenuhi bintang. Namun hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kesedihan. Walaupun dihina, walaupun disakiti, baginda fikir tentang kita umatnya. Islam semakin berkembang di Makkah, semakin ramai memeluk Islam. Musyrikin Makkah mula marah. Mereka mahu menghentikan dakwah Islam. Umat Islam diancam, diseksa, dihina dan difitnah. Kehidupan ketika itu sangat perit, namun mereka tetap beriman. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tinggalkan kampung halaman. Bayangkan kalau kita kena pindah. Tinggalkan rumah, tinggalkan kawan. Tentu kita sedih. Musuh mencari baginda, keadaan sangat bahaya. Namun, Allah bersama kita. Baginda bertawakal, yakin sungguh-sungguh pada Allah. Apabila baginda tiba di Madinah, penduduk menyambut dengan penuh cinta. Mereka bukan lihat harta, mereka lihat akhlak Rasulullah. Akhlak yang lembut, akhlak yang penyayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita cintai. Rasulullah sanggup meninggalkan segalanya demi menyelamatkan Islam. Jika kita rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut cara hidup baginda. Hijrah ialah berubah menjadi lebih baik. Ya Allah, jadikan kami umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.